Saya adalah follower YB. Facebook, TikTok. Memang aktif YB punya aktiviti. Saya tengok sibuk YB. Bila YB rehat, bila bahasa rehat? Pertama, waktu tidur. Saya rehat. Yang kedua, tunggu saya kat dalam kubur nanti. Saya akan rehat. Ramai-ramai gambar dengan YB. Boleh? Terima kasih Sadia. Itu rumah orang tu. Alhamdulillah bersama dengan Pak Andak YB. YB. Okey dah. Terima kasih. Beras ada. Siapa nama puan? Rohana. Oh, isi pandak ya. Ini kaki ke sakit? Kaki ni jatuh kat situ. Alah, saya doakan semua sihat ya puan ya. Terima kasih puan. Terima kasih banyaklah YB datang pagi ni. Tak sangka dia datang. Okey, baik. Ini dia perumahan Taman Manis. Siapa yang tak pernah datang sini aku tunjuklah. Nampak pokok-pokok menghijau. Kan kita ke sejarah yang kedua. Jadi berapa banyak tahun mengopek. Dia mengopek. Orang kata apa? Adanya kesan dari betul ada. Ya. Sihat insya-Allah. InsyaAllah. Betul ni. Ada ikat lagi. InsyaAllah. Boleh lagi ni. Dia cik ada. Semangat beras. Assalamualaikum. Nama abang siapa? Basri. Saya doakan semoga abang cepat sembuh lah ya. Terima kasih kepada YB pada puan ni. Nampak dia orang datang jauh ya. Puan siapa nama? Krishna. Okey, sekarang kita pergi Taman belah sana. Selesai sudah 2 buah rumah di Taman Amanis 1. Kita akan ke Taman Amanis 2. Nampak? Untung kau jumpa YB hari ni. Sana cik. Ini nasi ni. Nasi ni. Tapi boleh tak kita nak main dekat dalam ada burung tu? Untung hari dapat jumpa YB. Macam-macam masalah boleh bagi tahu dia. Minta aje. Ada cucunya? Boleh. Ya. Bawa barang-barang. Nampak Tahulah kami hujan. Oh ya. Okey, kami di Taman Manis 2. Di rumah yang ketiga. Ziarah kasih dari YB. Assalamualaikum. Tapi sekarang dah dicuci lah. Setiap 2 hari sekali di tempat berenang. Dulu kakinya pun kena potong sebab jangkit cangkuman juga. Penyampaian pangan. Saya tu sendiri jalan masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama? Nama saya Muhammad Zuraidi. Ya, dah lama macam ni keadaan. Tahun. Dari PKP. Ya. Saya doakan semoga sembuh, cepat sembuh lah ya. Terima kasih Cik. Assalamualaikum. Siapa nama puan? Ya. Saya doakan ni siapa? Anak. Semoga cepat sembuh lah. Terima kasih. Tengok keadaan dia, babe. Kita doakan semoga cepat sembuh lah. Nama siapa? Nama saya Muhammad Hanafi. Terima kasih. Pegawai daripada Pusat Khidmat Masyarakat YB Ustaz Salihin. Terima kasih datang ke Taman Manis. Baik. Okey, ini rumah yang keempat. Sebab waktu cakap semalam kalau merah tu dia pernah masuk wah. Sekarang ni merah ke tak? Merah lagi. Merah tu maknanya Macam takut dia masih tinggi. Itulah. Makcik nak masuk buat lah. Macam tak dengar, dia nak cakap kuat sikit. Kalau ikut tak nak lah. Memang tak nak lah. Dekat sini pun dia tak nak. Sallallahu alaihi wasallam. Doa kami baca doa daripada YB. Semoga cepat sihat. Ada sikit je dah. Ada sumbangan sikit lah daripada Beras. Mak ya, dalam keadaan macam ni. Dah 2 minggu lebih dah. Ya. Mula-mula luka gatal je. Oh. Lepas tu dia garu sini. Jadi luka. Oh ya. Tapi dia macam manis. Jadi berebut. Jadi besar. Pusing. Oh ya. Sila minum. Mai. Rezeki. YB santai di bawah. hospital boleh rehat ni. Santai di bawah dia orang ambil. Oh, seronok. Mudah-mudahan rezeki panjang umur. Assalamualaikum. Nama siapa?
Nama Sadia. Ya, terima kasih ya. Sadia bin Dehan. Terima kasih. Saya adalah follower YB. Facebook, TikTok. Memang aktif YB punya aktiviti. Saya tengok sibuk YB. Bila YB rehat, bila masa rehat? Pertama waktu tidur. Saya rehat. Yang kedua tunggu saya kat dalam kubur nanti saya akan rehat. Okey, terima kasih YB saja tertanya. Terima kasih semua ya. Ada semua ni sahabat saya pun. Ni rumah YB kenal. Terima kasih ya. Ada depan sikit tu. Cakap sikit kan? Terima kasih tu. Okey, saya bagi wakil Ramai Manis mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Ustaz Solihin di atas kehadiran beliau pada hari ini dengan Pejabat DUN. Dapatlah meninjau, melihat keadaan, situasi, masalah penduduk Taman Manis khususnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran YB ini dapatlah mengatasi apa keperluan dan permasalahan warga Taman Manis.